أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون لو أدخل المتواضع يده بقصد الغسل عن الحدث أو لا بقصد بعد يد الجنوب أو تسليط وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد اقتصارا عليها بلا نية اقتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها بقى سعيدها. Bismillahirrahmanirrahim. Far'an bermula ini itu satu furu'. Lau adkhalal mutawadi'u, jikalau iqtamam oleh orang yang mawdu' akan puadama diqtamam akan jarawanya yang mawdu'. Bangan puadama diqtamam dengan kasat arah daripada dengan kasatnya daripada hadas atau tidak dengan kasat sesudah niat junub atau boleh wajah yang hadas atau sesudah hadas yang pertama. Jika dikasat ia seorang akan punya dikasat akan ikhtisaran akan meringkas di atasnya yang pertama bila niatui dengan hana niat ikhtirafin dengan hana niat jinung. Dan hana dikasat ia seorang akan purmana dikasat akan isti'iyah bagi maksud yang lain. Seorang niscaya jadi ianya ia itu musta'mal binisbatin dengan nisbah bagi selain jaruhnya seorang walahu maka harusnya seseorang oleh purma harus oleh bahwa irah ia seorang dengan barang padanya jaruh itu ketinggalan sampainya seorang. Jadi di bab Faraon nyu kena pegah jikalau tidak ada orang nyu imam dengan kekasat arah daripada hadas ataupun imam dengan hana kekasat ahli niat junub ataupun hana dikasat boleh wajah yang hadas ataupun dikasat lam ataupun hana dikasat ahli harah yang pertama. Kemudian jika dikasat saudara orang yang untuk di atas benua yang pertama dengan hana dinit yang bahwa itu semayangnya hana dinit dengan jinu dan hana dikasat orang tersebut akan ia bagi maksud yang lain yang kiban ia tersebut maka ia tersebut adalah ia musta'mal dengan jenisbah bagi selain jarawah seorang maka orang tersebut maka orang tersebut harus untuk dirah jarawahnya seorang bak jarawahnya iaitu jid darah sampai sekian. Ya Allah